Sebab tu saya bagi tahu korang kena tengok aplikasi ni sehari satu kali guys. Takut ada task baru korang terlepas. So sekarang dorang ada restock 3 task terbaru yang korang boleh buat untuk dapatkan RM3 duit percuma. So kalau task ni dia punya cara nak buat dia, korang hanya perlu tonton video dekat Facebook dorang. Lepas tu korang kena share dan juga kena komen. Nanti dekat post yang korang share tu, korang kena copy link and korang kena post dekat dalam dorang punya task untuk dapatkan RM1. Satu task korang akan dapat RM1. Jadi kat sini ada 3 task, jadi total korang akan dapat RM3 guys. Dan satu lagi dekat sini ada 4 orang dapat bonus referral. Yang pertama kawan ni dapat RM15, yang kedua kawan ni dapat RM30, dan yang ketiga dengan keempat kawan ni dapat RM15. So untuk dapatkan bonus referral ni, kalau korang yang tak pernah lagi daftar ataupun korang yang dah pernah daftar pakai saya punya link referral, korang kena buat task dulu dekat dalam aplikasi ni untuk dapatkan 500 poin. Kemudian korang akan dapat lagi tambah RM15 guys. Kalau korang tak faham macam mana nak dapatkan bonus referral tu, korang boleh klik dekat sebelah kanan atas ni guys. So dekat sini dia ada tunjuk macam mana cara korang nak dapatkan RM15. Yang pertama, korang kena copy dulu korang punya link referral korang. Lepas tu korang share dekat kawan-kawan ataupun dekat adik-beradik korang. Kemudian lepas diorang dah daftar pakai korang punya link referral, and diorang kena buat task dulu guys. Bila diorang dah dapat 500 poin, baru kita akan dapat RM15. Dan orang yang kita invite tu pun akan dapatkan juga RM15. Maksudnya dua-dua akan dapat RM15. Orang yang kita invite dapat, kita pun dapat juga guys. Sebab tu saya cakap aplikasi ni sesuai kalau korang nak main dengan kawan-kawan ataupun adik-beradik korang. Sebab nanti senang kita nak ajar orang macam mana cara nak buat. Nanti dua-dua akan dapat bonus. So siapa nak cuba aplikasi ni, korang boleh klik link dekat bawah video ni. Korang kena register dulu akaun korang. Saya tak dapat nak tunjuk macam mana cara nak daftar dia guys, sebab sebelum ni pun kita dah tunjuk banyak kali dah cara dia. So kalau nak tengok dia punya step by step, korang boleh tengok je dekat description video. Lepas korang dah daftar, nanti baru korang kena verify email. Lepas tu korang download apps, korang kena login apa semua kan. So lepas korang dah masuk dekat dalam aplikasi ni, korang klik dekat sebelah kiri kanan pula dah. Korang klik dekat sebelah kanan bawah ni, dekat bahagian korang punya profile. Lepas tu korang klik dekat setting sebelah kanan atas ni. Korang klik dekat pencil ni guys. Okey, lepas tu dekat bahagian personal information ni, korang kena ikut macam mana saya isi. Yang pertama, tempat tinggal korang kena letak Selangor. Lepas tu korang punya status kena pilih yang dah berkahwin. Korang punya tahap pendidikan, korang punya pekerjaan, income korang, dan juga kalau ada link TikTok, korang boleh letak link TikTok korang. Kalau tak ada, tak payah letak pun tak apa, tak ada masalah. Lepas tu korang tandakan kotak dekat belah bawah ni. Yang dekat sini pun sama juga, korang boleh pilih. Dan yang terakhir ni, korang boleh letak korang punya anak. Korang boleh pilih 1 ataupun 2 orang, dan dia punya tahun dengan bulan dengan tahun kelahiran dia. Lepas tu korang pilih korang ada beli apa dekat rumah. Nanti lepas korang dah isi korang punya personal, korang klik button update. Benda ni korang kena ikut macam mana saya isi tau. Yang paling penting dia punya profile. Korang salah isi profile, nanti korang tak dapat task. So bila korang tak dapat task, macam mana korang nak dapat duit kan? Jadi korang punya profile tu kena ikut macam mana saya isi. So jadi kalau korang dah lengkapkan semua profile korang, barulah korang boleh buat dia punya task. Tapi task dekat dalam aplikasi ni dia bukan ada setiap hari. Tambah-tambah lagi kalau korang baru nak main, mungkin task tu jarang masuk guys. Macam saya, sebab saya dah lama main, jadi sebab tu saya kerap dapat task. Cumanya korang boleh ikut macam mana saya ajar tadi, cara nak daftar, cara nak isi profile apa semua. Kalau ada task, korang boleh buat. So cara nak buat task dekat dalam aplikasi ni, korang boleh tengok link dekat bawah video ni, ataupun korang klik je dekat sini guys. Nanti korang follow je dia punya step. Dia ada 6 step yang korang kena ikut geng. Kalau nak tengok dia punya video lengkap dia, boleh tengok dekat description video. Sebab kalau dekat dalam video ni kita ajar korang macam mana nak buat task, takut nanti terlalu panjang. Sebab nak buat task dia ni agak lama guys. So nak tengok cara buat task, tengok dekat description video geng. Cara nak claim, kalau korang punya point dah cukup, korang klik dekat sini, dekat button redeem. Lepas tu korang pilih reward apa yang korang nak redeem. Contoh kalau korang nak claim TNG reload pin, korang klik dekat sini plus 1. Ataupun kalau korang nak claim banyak, korang klik lah berapa banyak korang nak tebus kan. Lepas tu korang klik dekat bawah ni. Nanti korang tekan button redeem. Kemudian korang kena masukkan email korang guys. Email tu korang kena isikan email yang korang daftar dekat dalam aplikasi ni. So lepas korang dah redeem, korang dah submit macam dekat awal video yang korang tengok tadi. Kemudian korang klik dekat bahagian profile, korang tengok dekat sini guys. Diorang akan bagi reload pin dekat dalam aplikasi ni, ataupun korang boleh tengok dekat email yang korang isi tadi. Diorang akan send reload pin dekat email korang ataupun dekat dalam apps. So korang copy je reload pin yang korang dapat tu dan reload sahaja macam biasa. Duit tu korang boleh guna nak beli top up boleh, korang nak withdraw masuk dalam bank korang boleh, korang nak guna duit tu nak beli barang dekat TikTok ke dekat Shopee pun boleh, tak ada masalah. So saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Dan satu lagi, aplikasi ni korang boleh download dekat dalam iPhone dengan Android. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.